untuk masa depan, tetapi merupakan ejen perubahan masa kini yang membawa hala tuju negara. Perubahan besar bermula daripada langkah yang kecil, dimulakan dengan sasiah yang menerapkan nilai kebersamaan, integriti dan sifat sukarelawan sebagai jati diri. Kemudian kembangkanlah kemahiran, ilmu baharu, tingkatkan daya reka cipta dan berinovasi. Seterusnya saling menyokong dalam membina jalinan bersama pertubuhan dan komuniti yang positif sesama rakan belia. Seperti yang kita sedia maklum, Rakan Muda adalah wadah pembangunan belia yang bukan hanya bercakap tentang perhimpunan aktiviti fizikal atau pengisian masa lapang Melaka. Tetapi Rakan Muda adalah salah satu gerakan jiwa, wadah pembangunan sasiah dan medan membentuk kereta anak bangsa melalui aspirasi, potensi dan kecenderungan minat dalam kalangan belia dalam membentuk kepribadian yang unggul, kepimpinan yang dinamik, komunikasi yang tepat dan platform bagi jaringan hubungan strategik sesama kita. Melalui 10 gaya hidup Rakan Muda yang diterjemahkan dalam program Fiesta Rakan Muda pada kali ini, kita dapat melihat pelbagai aktiviti dan program yang disertai oleh belia Perak mengikut minat dan potensi diri masing-masing. Kita mahu memastikan setiap anak muda, kira-kira di mana mereka berada, mempunyai tempat untuk menyerlahkan potensi diri. Setiap satu daripada gaya hidup ini dirangka untuk melahirkan model insan yang holistik, berilmu dan berakhlak mulia. Anak-anak muda yang ada di depan saya ini perlu memperlihatkan potensi, bakat, talent yang ada pada anak-anak untuk dikembangkan. Kerana setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini mempunyai bakat dan talent yang boleh dicukir melalui pelbagai kaedah dan cara. Mungkin dengan adanya program seperti Fiesta Rakan Muda ini juga adalah salah satu platform untuk kita melihat anak-anak muda ini menyerlahkan bakat dan potensi mereka.